Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Warin. So hari ni saya nak deliver kereta Dato' Anip. Actually kereta ni hampir settle sebelum raya, tapi last minute Dato' Anip ni beli. Puspakom penuh, settle Puspakom minggu ni selepas raya. Kereta kat sini, owner datang tengok emas kat belakang tu. Dia sampai-sampai dia tak pergi pun dekat kereta baru dia. Very steady lah. Thank you Dato' Anip, support saya. Very humble person. Lepas tu ini adalah kereta kedua dia beli dengan saya. Last year dia beli Toyota Rumi. Lepas tu dia tengah tengok Mercedes untuk anak dia. Kereta dia kat sini, dia tak pergi pun dekat kereta baru dia. Dia terus pergi dekat kereta lain. Jangan lupa like, follow, comment, share, subscribe. Soalan saya, next kereta apa? Soalan saya, next kereta apa? Handbox kot. Handbox, alamak. Alamak sini Ya ke? Okey, kereta apa? Okey lah ni kot. Tengok, tadi dia tengok Merc sana, dia tengok Merc sana. Lepas tu, yang ni pula, kereta bus sampai ni. Bagi harga cantik katanya habis kot. Tapi Hilux tu baru, berapa bulan? Hilux tu tak sampai setahun lagi. 6 bulan. Tengok, muda-muda dapat lesen, minta beli Hilux, lepas tu dia nak jual, baru 6 bulan nak pakai Merc. Okey. Harga cantik boleh ni. Padahal Lexus tak tengok gitu, dia beli Lexus. Tapi Lexus tak tengok lagi nak deliver. Kita tengok kereta ni dulu. Jangan booking dulu, biar dulu. Settle satu-satu dulu. Ni kita nak tengok ke? Ya ke? Tak apalah kot. Janganlah macam tu, tengok. Dia tak nak tengok kereta, dia beli kereta tak nak tengok. Okey lah kot. Jom tengok dulu. Alhamdulillah selesai delivery Lexus dekat Dato' Anip. Macam mana kereta tadi? Kereta dekat sana, dia sampai tapi dia pergi tengok kereta lain. Dia nak booking Mercedes pula. Ini besok besok handbox besok handbox pula. Saya tak tahu kereta dia nak parking mana. Man, sini kita interview nak ada kejap. Kereta banyak-banyak ni parking mana man? Tak tahu lah. Bawah pokok ke? Ada ruang ke? Kat sini depan rumah. Depan rumah. Peret. Tu jangan jual. Hilux tu baru 6 bulan dia nak jual. Jangan. Saya sayang je lah. Sayang dengan Hilux tu. Baru dapat lesen beli Hilux. Kita dulu baru dapat lesen naik motor. Ini dapat Hilux. So hari ni dia tengok Mercedes. Bapak dia sempoi gila lah. Dah. Okay. Kita nak bawa dengan owner dia pula dah. Itulah. Ken, ni kereta yang keberapa Selama saya nak, paling soalan saya sebenarnya saya nak tanya, ini kereta yang keberapa, ingat tak? Yang ke berapa tak ingat? Rasa-rasa dalam keberapa? 11 kot. Belas. Next kereta? Next kereta tu. Saya ada satu soalan ni nak tanya. Ini sebenar daripada itu saya nak tanya. Sebab owner minat kereta. Dalam banyak-banyak kereta, kereta apa betul-betul yang cakap nak pakai tapi belum beli lagi? Kau nak pakai tu Lexus. Bukan Lexus, Land Cruiser 3.5. Yang 570 ke yang baru, yang model baru tu? Model baru. Okay. Itulah. Itu kau. Bos, bawa masuk. Saya dah ada buyer. Kena menabung dia kan. Bos, itu 400,000 lebih. Ya. Betul 400,000 lebih. Itulah. Tapi itulah nak pakai macam tak mampu. Mana mungkin nak mampu. Kereta belah biji kat rumah. Okay, masih. Okay, Rep. Support saya banyak kali. Thank you. Sudi berurusan dengan saya. Okay, no problem. Okay, kita jumpa next video. Bye. Okay guys, Alhamdulillah selesai kereta Dato' Anip. Terima kasih banyak-banyak. Datangnya seorang insan yang baik, yang cakap very humble, yang support. Lepas tu dia memang steady lah. Alhamdulillah saya banyak dapatkan semua yang steady, yang bantu saya beli kereta, repeat 2-3 kali. Alhamdulillah. So mana yang nak kereta boleh datang dekat Pak Simon Motor Seremban. Nanti saya akan buatkan satu video sebab kereta dah banyak dekat showroom ni. Macam-macam lah. Nanti akan buat satu video berkenaan kereta yang ready dekat office. Nampak macam ni. Harrier G Leather baru sampai. Lepas tu Z Leather ada panoramik, yang tu dah booking body kit. So yang ni 2021. So yang ni offer kita nak clearkan sebab ni paling awal masuk. Nanti saya bagi tahu harga semua berkenaan detail yang ada dekat office. So besok Dato' Anip punya adik dia nak ambil kereta ni.
Honda N-Box. Saya ada lagi 1, 2, 3 Honda N-Box. Tengok lah mana yang adik Datuk Anip nak. And then untuk anak dia sama ada E200 ataupun E180. Anak dia E180 ataupun E200. Alhamdulillah. Thank you Datuk support saya.